Wah, terjumpa satu tempat yang nampak huru-hara sikit, tapi terkenal lah. Menunggu. Biasalah kita nak pergi ke tempat viral. Ini di Kopi 70. Nah, dah panas dah. Tadi digagal sejuk. Oh, dia layan. Takkan layan diri. Kopi 70 guys. Ini berkipas. Fokus. Pergi tempat macam ni, tapi makan ni je. Order air mineral sahaja. Safe. Di warung kopi 70. Kopi 70. Warung kopi 70 guys. Okey, kita dah order. Kita ada kopi Vietnam, tapi tak tahu kenapa dia bagi ais suam untuk tambah dalam kopi dia kot. Kalau teh tarik leleh, dia tulis warung kopi 70. Ni untuk kopi Vietnam. Nak main kopi Vietnam, kena sabar ya. Tunggu dia menitih dulu. Ya, datanglah ke Kopi 70. Kali ni Pak Aziz sendiri kena jurugambar bercuti. Direct to the iPhone. Itu dia, layan kopi Vietnam guys di Kopi 70. Oh, mana ni kalau tak cukup tambah lagi lah. Layan diri. Masuk mak baru. Masuk mak baru. Oh. Sampai. Tarik yang konon. Okey. Tu dia mi kari dengan nasi lemak. Nasi lemak dia pun nampak menarik. Okay, kita orang order ni dia. Roti sup cendawan. Nama parti lah untuk si dia ni. Okey. Dan ini lempeng. Okey, bye. Okey, ini dia warung kopi 70. Serve dia taklah perlahan sangat walaupun ramai orang. Ni, adik ni. Kerja. Ramai orang Selalu ramai orang tiap hari. Ahad pun tak tutup ya. Selasa je tutup.
Roti pun ada. Isnin Selasa. Senin Ha. Sini ramai orang Minang ya? Ha? Aceh ya? Patut dengar cakapnya macam Aceh. Okey, jumpa lagi, Dek. Terima kasih. Warung Kopi 70.